Okay, kita bawa ke Sabah pula tuan-tuan. Kita bawa ke Sabah. Semalam kita dengar pendedahan mengenai kes Jeffrey Kitingan, Presiden Parti Star. Jeffrey ni daripada PKR, sebelum PKR tu dia adalah PBS, lepas tu ni banyaklah parti dia lompat. Last kali dia sekarang ni adalah Presiden Star. So semalam kita dengar pendedahan oleh Albert Tay, salah seorang orang yang dikatakan merasuah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen di Sabah untuk mendapatkan mining contract ataupun mining license, lesen pelombongan di Sabah. Okay. Sebaliknya syarikat tersebut tidak dapat dan dikatakan hari itu diserahkan kepada syarikat yang berkaitan Farhaj, tetapi kemudian ditarik balik kerana dokumen tak cukup menurut Sabah Mineral Management, SMM. So pendedahan tersebut semalam berlaku. So hari ini Kitingan nafi dakwaan rasuah dikait skandal Lombong. Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan menolak tuduhan ahli perniagaan Albert Tay bahawa dia menerima rasuah berkaitan lesen penerokaan mineral. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta itu menjelaskan dia tidak benar-benar ingat pernah berbual dengan Tay mengenai sejumlah wang seperti dibabarkan dalam rakaman video. Kitingan berkata perbualan itu kelihatan mengenai sumbangan politik bertahun-tahun dulu sebelum pilihan raya dan menegaskan ia tidak ada kena-mengena dengan skandal pelombongan. Saya tidak benar-benar mengingat perbualan ini, tapi saya terkejut kerana perbualan pribadi begini dirakam secara sulit dan dipaparkan secara umum seolah-olah ia dikaitan dengan skandal perlombongan. Nampaknya video itu berkisar mengenai sumbangan politik bertahun-tahun dulu sebelum pilihan raya tanpa sebarang bukti penerimaan. Tidak seperti skandal pelombongan terdahulu dan tiada langsung kaitan dengan skandal pelombongan tersebut. Ia hanya satu helah untuk mengaitkan kami dengan skandal pelombongan, katanya. Ahli politik veteran itu menegaskan pemimpin Star tidak pernah memohon lesen pelombongan sama ada secara peribadi atau atas nama parti, dia kata. Tak pernah ada walau atas nama parti. Okay. Saya seorang konservasionis, pencinta alam sekitar, kata Kitingan. Now, disebabkan dia kata tak ada, kita mungkin itu video saya, entahlah, cahilah mungkin tentang derma dan sebagainya. Walaupun tuan-tuan ingat semalam Albert Tay kata kami dah spend 7 juta untuk exploration. Okay. So exploration tentang apa? So hari ini Albert Tay bagi satu tamparan kepada Jeffrey Kitingan dengan mendedahkan dokumen. Alamak, ada satu dokumen rupanya tuan-tuan. Okey. Dokumen tersebut Timbalan Ketua Menteri 2 Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Yang Berhormat Panglima Haji G, sokongan penuh bagi perlombongan pasir silika di Pulau Balambangan, apalah pulau apa ni, usaha sama bersama Yayasan Sabah. Okey, Fairin Kitingan. So ini adalah lombong di pasir, eksplorasi pasir yang dikatakan. Albert Tay dedah surat sokongan projek Lombong, Kitingan tiada komen. Alright. Ahli perniagaan Albert Tay mendedahkan surat sokongan yang didakwa oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Saya tak nampak tadi. Pendedahan terbaru itu susulan Presiden Star itu menafikan terbabit dalam skandal pelombongan dan menyifatkan dirinya sebagai konservasionis atau individu menyokong pemeliharaan alam. Dalam surat yang bertarikh 25 April 2022 yang ditujukan kepada AGG, Kitingan didakwa telah mengesahkan permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan di Sabah yang merupakan usaha sama dengan Yayasan Sabah. Setelah meneliti cadangan pihak syarikat, saya menyokong penuh dan bersetuju dengan kenyataan mereka bahawa pelaksanaan projek ini dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat serta menyumbang pendapatan kepada Yayasan Sabah dan Kerajaan Negeri. Sehubungan dengan itu, saya berharap Yang Berhormat Datuk Seri juga akan memberi sokongan dan kelulusan penuh ke atas projek ini, kata surat tersebut daripada Jeffrey Kitingan kepada Haji G. Ketika dihubungi untuk maklum balas, Kitingan menjawab, tak ada komen. Macam saya kata semalam lah kan. Paling, okay, Jeffrey Kitingan dengar live aku. Sebab saya kata semalam, patutnya bini dia kata no comment je. No comment. Tentang lagu-lagu kan.
No comment je sepatutnya. Dah tak payah nak komen panjang-panjang. Semalam Tim mengeluarkan video rakaman perbualannya dengan Kitingan didakwa menerima bayaran terbesar dalam skandal pelombongan di Sabah, di mana ahli Parlimen Keningau itu dikatakan menerima 1.78 juta ringgit daripada Albert Tay di Kuala Lumpur. So, hari ini SPRM telah merakam keterangan Jeffrey Kitingan susulan pendedahan video. Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan hadir untuk memberi keterangan kepada SPRM susulan pendedahan rakaman video terbaru yang mengaitkan beliau dengan skandal pelombongan. Menurut Ketua Penerangan Star Anwar Ghani, Kitingan hadir diberi keterangan di pejabat SPRM Kota Kinabalu pada tengah hari tadi bagi membantu siasatan. Beliau tidak pernah dalam apa bentuk sekalipun menyatakan pengetahuan atau menerima dana yang disebut dalam video itu, kata Anwar. Anwar berkata adun tambun itu dijaga membuat laporan, tambunan itu membuat laporan berhubung perkara tersebut. Okay. Dia satu isu dia nanti tuan-tuan ialah kerana duit tersebut, transaksi tersebut itu berlaku secara online. Secara cash. Di situ nanti akan ada masalah. Nak membuktikan betul ke dakwaan apa orang kata duit itu telah bertukar tangan. Tetapi dengan ada surat sokongan tersebut, saya tak pastilah sama ada Albert Tay dapat ke tidak. Even katakanlah kalau tidak dapat sekalipun, dengan wang, kalau dikaitkan 2022 dan video mengatakan wang itu diserahkan pun, wang itu diserahkan pada tahun 2022, kalau boleh dikaitkan, so Jeffrey Kitingan berkemungkinan boleh sangkut. Dia satu je menyebabkan dia tak sangkut, tuan-tuan. Satu je. Azam Baki buat hal. Satu je dia tak akan sangkut kalau Azam Baki buat hal. Surat sokongan dah ada. Video dah ada. WhatsApp dah ada. Dokumen-dokumen yang tak didedahkan kepada kita pun berkemungkinan sudah ada. Kalau SPRM ni tak panggil, tak tahan, tak dakwa, kita kena persoalkan Ketua SPRM, Ketua Suruhanjaya, Ketua Pengarah, Ketua Pesuruhjaya SPRM, kita kena persoalkan. Kenapa Jeffrey Kitingan tiba-tiba tidak ada dakwaan? Surat bukan sign IGG, surat sign sign daripada Jeffrey Kitingan kepada IGG. Kan, kepada IGG. Alright. So Sabah ini so hari ini UMNO Sabah gesa SPRM ambil tindakan terhadap Kitingan. UMNO Sabah menggesa SPRM mengambil tindakan terhadap Jeffrey Kitingan yang didakwa mengaku menerima sumbangan politik tanpa sebarang deklarasi rasmi. Ketua Sekretariat War Room UMNO Sabah berkata perkara itu merupakan satu pendedahan serius yang mencalar prinsip ketelusan dan integriti dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah. So, Jeffrey Kitingan semalam, melalui kenyataan yang saya bacakan tadi, nampaknya memang setuju. Tuan-tuan, kita nampak memang Jeffrey Kitingan kata, itu mengenai wang sumbangan politik kot. Sumbangan politik kot. Jadi, dalam hal tersebut, kita kena faham bahawa itu seolah-olah satu pengakuan. Seolah-olah satu pengakuan bahawa terdapat salah laku di situ. Atau bukan salah laku, tapi terdapat penerimaan wang dana 1.78 juta sebagaimana yang didakwa oleh Albert Tay. Sebab dia merujuk kepada video yang Albert Tay dedahkan, dia kata ada terima, tapi mungkin wang tersebut adalah wang, dia kata apa, wang, what do you call that, sumbangan politik. Tapi selepas itu timbul, so hari ini surat itu panggil pandai Albert Tay, dia tak dedahkan terus tau, dia dedah sikit-sikit. Dia nafi, dia dedah, dia nafi, dia dedah. Tengok. So, dia berjaya create perception. Kalau kita tak berjaya desak, tuan-tuan, kalau kita tak berjaya desak perkara ini, berkemungkinan besar dia akan terlepas. Biar dia dilepas dan dibebaskan oleh mahkamah, saya tak kisah. I don't mind. Tapi biar dia melalui proses mahkamah. Kerana macam saya sebut, bukti-bukti telah didedahkan. Daripada 8 adun Sabah yang didedah, yang diberikan bukti, hanya 2 yang didakwa, 6 lagi bagaimana? Bagaimana dengan 6 lagi? Sekarang ini Jeffrey Kitingan antara yang didedahkan, tak ada apa tindakan lagi. So
Kita nak menang persepsi rakyat. Kita nak menang apa orang kata, rakyat punya hati dan perasaan. Kita ni parti reformis, parti pejuang penentang rasuah. Tapi kenapa nampak gayanya macam kita tak pergi ke mana? Kenapa gayanya macam kita ni tak nampak ke arah, ialah kita tangkaplah beberapa orang koni, kita ambil Daim, sebab itu orang-orang Tun. Anak-anak Tun, Daim, Abu Sahid, Abu Juling kan. Ni semua orang-orang Tun dahulu, kita tangkap dia. Tapi bagaimana dengan yang lain-lain? Bagaimana dengan Farhash? So hari ini satu pendedahan daripada Rafizi, dia kata, Rafizi bandingkan Farhash dengan Jolo. Bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyuarakan kebimbangan serius tentang pengaruh tangan gaib yang tidak bertanggungjawab dalam koridor kuasa kerajaan. Bekas Menteri Ekonomi itu memberi amaran kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar tidak mengulangi kesilapan yang sama seperti era skandal 1MDB. Dalam podcast Kini TV bersama pengacara Mastura dan juga Yuswari Palansami, Rafizi secara terbuka merujuk kepada Farhash sebagai watak Rasputin yang dilihat mempunyai pengaruh besar dalam pelantikan dan pengurusan perniagaan yang bertentangan dengan prinsip real reform. Reformasi lah. Kita tidak boleh ada keadaan yang mana pemimpin utama parti yang berjawatan itu dilihat kurang berpengaruh berbanding tangan gaib, kata Rafizi. Yang kita ada ahli parlimen, kita ada majlis pimpinan pusat, kita ada timbalan presiden, naib presiden, tapi mereka semua tak nampak dia punya kekuasaan berbanding tangan gaib. Farhash kata nak mengundurkan diri pada 2022. Mengundurkan diri daripada politik, hilang daripada politik. Tetapi kita lihat satu demi satu projek-projek ini, tiba-tiba nama Farhash muncul. Walaupun kata, oh ini berkaitan dengan sultan ini berkaitan dengan syarikat ini berkaitan. Tetapi satu persatu benda itu dah muncul, tuan-tuan. Satu persatu. Jadi, kadang-kadang macam saya kata, ini persepsi. Ini permainan persepsi. Mungkin Farhash itu adalah seorang ahli perniagaan yang jujur dan bijak dan pandai dan hebat dan boleh menyebabkan beliau jadi billionaire. Tetapi secara optiknya, secara persepsinya, dia meninggalkan kesan apa? Sebab apa? Kita adalah orang yang terpaling anti rasuah dahulu. Kita orang yang menentang, ingat tak, tingkat 4 ke tingkat 5. Masa zaman Pak Lah, Khairi Jamaluddin. Kita duk marah. Ini KJ sekarang ini. Menantu Pak Lah, ambil alih, buat projek, ambil itu, kekayaan ini dan sebagainya. Tingkat 5 Tingkat 5. Tingkat 5. Masa datang zaman Najib, kita duk kata jolo, tangan gaib. Benda yang sama, bila Datuk Seri Anwar ditanya pasal Farhash, dia kata, oh saya tak tahu. Dia bukan lagi setiausaha politik saya. Dia buat perniagaan dia. Benda yang sama disebut oleh Najib dahulu tau. Oh saya tak tahu tentang Jolo, dia buat ahli perniagaan. Sampailah dia dedahkan, baru kita tahu rupanya memanglah Jolo tu ahli perniagaan. Sekurang-kurangnya Jolo itu tak adalah nampak dia pernah jadi setiausaha politik ke, nampak dia politik ke depan ke, tak nampak lah. Tapi Farhash ni, to be honest juga, Rafizi kata dia kenal Farhash 2018. Saya first time dengar nama Farhash ni tahun 2019. First time saya dengar nama Farhash tahun 2019. Sebelum tu saya tak pernah dengar nama Farhash. Tahun 2019 atas video Kabo Azmin. Okay, itu first time saya dengar. Lepas itu, second time saya jumpa Farhash personally ialah di Pejabat Bukit Gasing pada tahun 2021 masa PKP masa tu. Selepas semua pengkhianat tu lompat, Sarawak collapse, Larry Seng nak jadi pengurusi MPN Sarawak. Saya antara orang yang tak setuju Larry Seng jadi pengurusi. Saya cadangkan pada masa itu Haji Japar. Saya kata saya nak jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya bawa pasukan saya yang kalah dalam pemilihan. Saya pergi jumpa, masa itu saya di-block oleh Farhash. Anwar Ibrahim dah depan saya ni. Oh, dia kata, so dia kita jumpa ni. Oh, bini saya pun orang Sarawak, dia kata.
Kan? Bini nombor 2 dia. Kan? Bini saya pun orang Sarawak. Orang Bidayuh Sarawak. Baguslah. Aku bukan nak tanya pasal bini kau. Aku nak jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya berjaya dapat. Saya dapat menyelit. Masa itu saya kata, Tok Seri, tolong lantik Haji Japar sebagai pengurusi MPN. Kalau kita nak menyelamatkan PKR Sarawak, jangan lantik Larry Seng. Ya. Tok Seri, okey. Lantas lantik juga Larry Seng. Sebab bapa Larry Seng, Datuk Seng ni antara penaja parti pada waktu itu yang utama. Saya ada cerita dengan Datuk Seng ni tau. Saya dengan Datuk Seng ni dulu rapat juga kan. Saya ada cerita saya dengan Datuk Seng ni. Macam mana dia follow Anwar Ibrahim. Kan? Untuk nak mengampu Anwar Ibrahim tu. Orang bisnes kan. Itulah. Kan, nak dapatkan projek, nak tender dan sebagainya. Saya tengok, ini bukan level aku. Permainan Datuk Seng ni lain macam. Tapi saya kata tak boleh lantik Seng. Larry Seng. Tak apa Is. You don't know. Kau ni tak tahu politik. Suri Anwar tak cakap itulah. You don't know politik lah. Don't advise me. Tak lama lepas tu, antara yang khianat tuan-tuan Larry Seng. Antara yang khianat Larry Seng lah. Jangan tak tahu. Kan, aku dah cakap tak nak dengar. Hal Sarawak, korang jangan main-main tau. Saya kenal siapa yang layak, siapa yang tak layak. Kita tahu permainan-permainan dia orang. Tapi kalau itu yang korang nak lantik, biarlah. Kan? Jangan cakap nanti kau akan kena ambil tindakan. Nanti kau akan dipecat nanti. Korang rasa aku takut ke? Ini bukan kali pertama kalau saya kena ambil tindakan pun. Saya pernah kena gantung setahun sebelum bicara. Kan? Oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Masa itu dia Setiausaha Agung. Setahun saya digantung, belum bicara, tak bicara. Saya tanya, kenapa tak bicara dengan saya? Saya tak boleh bertanding PRN. Saya tak boleh bertanding pemilihan parti 2022. Saya tidak boleh bertanding PRU. Lepas PRU, buat apa orang kata, lembaga disiplin, pendengaran, hearing, setahun kemudian, 5 pertuduhan, 5-5 saya tak bersalah. Naya Pak Karim, naya. Tapi takut. Kalau takut di lambung ombak, kalau takut mengambil risiko, usah bicara soal perjuangan. Kita bermula daripada orang macam ni, tuan-tuan. Kita fighter, orang kata. Kita bukan bermula daripada masuk parti dengan minta projek. Kita bukannya masuk parti sebab kita nak projek, nak dana. Kita masuk parti dalam parti keadaan tak ada apa. Dan masih tak ada apa di Sarawak. Masih lagi macam tu lah. Kan? Masih lagi tunggang langgang dengan orang pun tak nak join parti dan sebagainya. Dengan parti pun lemah, dengan pimpinan pun lemah. Kita masih dalam keadaan itu. Tapi adakah kita lari? Adakah kita lari? Kita tak lari, tuan-tuan. Kita tetap ada dengan Parti Keadilan. Itu pun dia nak buang kami orang Sarawak. Daniel Jani dah kena dah. Tak apalah. Dia kata Daniel Jani telah meletak jawatan di dalam live. Saya kata tak eloklah secara optiknya kita bagi surat kat dia. Biar dia bagi surat formal lah. Tapi dia kata kena buat. Tak apalah. Itu tindakan. Kan? Tindakan parti. Daniel Jani. So sekarang bila Daniel Jani nak buang Iswardi pula. Korang ingat? Tuan-tuan, ni nak bertanding PRU ni, PRN Sarawak hujung tahun depan, mungkin PRU sekali serentak, Allahualam. Tak, masalahnya Parti Keadilan tak bersedia apa pun. Nak bertanding tak bertanding. Tak bunyi langsung, tuan-tuan. Tak berani. Lebih-lebih lagi ada pula di kalangan pimpinan negeri Sarawak sekarang ni dapat pula jawatan. Jawatan besar. Tak tahulah berapa gaji dia kan. So lepas ni dah tak berbunyi lah. Takut. Kalau saya pengurusi MPN Sarawak, menang je saya akan declare. Dengan ini, kita Parti Keadilan Rakyat Negeri Sarawak akan menjadi parti di peringkat negeri sebagai pembangkang. Dan akan menjadi check and balance kepada kerajaan negeri Sarawak. Di peringkat federal, kita bersama dengan kerajaan. Tetapi di peringkat negeri, biar kami menjadi check and balance. Supaya rakyat negeri Sarawak ada suara untuk disampaikan perkara yang perlu disampaikan.
Sekarang ni nak sampaikan pada siapa tuan-tuan? Tengok PKR. Alamak, berkepit di bawah ketiak GPS. Kan? Oh, macam sama je dengan GPS ni. Bezanya dia tak boleh bertanding apa ni? Itu je. Kan? Itu saja. Tapi tak apalah. Saya bukan pengurusi, saya tak boleh bertanding. For the next 5 years pun saya tak bertanding. Tapi adakah itu melemahkan semangat saya? Sebab objektif utama saya, dan saya percaya objektif utama tuan-tuan dan puan-puan juga, bukan untuk saya nak jadi YB, bukan nak jadi ahli parlimen, bukan nak jadi menteri, ketua menteri Sarawak. Itu bukan objektif utama. Itu hanya platform. Objektif utama kita adalah menjadi suara kepada rakyat negeri Sarawak, khususnya rakyat Malaysia umumnya, apabila pemimpin itu tersasar daripada landasan reform yang betul. Kalau dia betul, buat kerja yang betul, buat kerja yang elok, dengan cara yang elok, dengan suasana dan jaga tata kelola dan tata cara yang betul, kita tak ada masalah. Kita akan sokong. Walau siapa sekalipun, termasuklah GPS sekalipun, kita tak ada isu. Tapi tatkala kamu culas, tersasar, tergelincir daripada landasan yang sepatutnya, di situ kami akan bangkit dan kami akan menyatakan suara kami. Akan menyatakan bantahan kami. Kami bukan bacol, kami bukan syaitan bisu. Kami adalah real reformist. Hashtag real reform tuan-tuan. Hashtag RR. Hashtag LTL. Boleh tak? Letakkan dekat komen. Kita RR tuan-tuan. Real reform. Okay? Apa lagi? Letak. Boleh tuan-tuan Alright, boleh letak. Letak Ada beran. Kan? Ada beran. Ke takut? Tak apa. Nasib baik orang saya ni berani. Tak takutnya. Yes. Ada yang kata sembang kari saja lah kau pakai nama palsu. Aku tunjuk muka, nama aku nama betul. Engkau pakai nama palsu, engkau yang sembang kari. Kau tunjuk muka pun tak berani. Kan? Tengok geng-geng kita, real reform. Inilah real reform yang sebenar. Kalau kita faham demokrasi, inilah demokrasi tuan-tuan. Hanya kerana kita kerajaan, bukan kita jilat semua. Hanya kerana kita pembangkang, bukan kita bangkang semua. Kita kena tahu kat mana kita nak bangkang, kat mana kita nak sokong. Jangan jadi walaun. Jangan juga jadi walanun. Semua nak jilat. Salah pun jilat juga. Tak boleh. Sebut pasal itu tuan-tuan. Alright. Sebut pasal itu. Okay. Kita tahu tempoh hari bahawa terdapat 120 SD yang dikatakan telah ditandatangani untuk minta Muhyiddin Yassin letak jawatan. Okay. Muhyiddin Yassin letak jawatan. Ada yang kata ini adalah geng-geng Hamzah dan sebagainya. Ada yang kata dia digerakkan oleh Azmin untuk memburukkan Hamzah. Kan? Rupa-rupanya Wan Saiful dipanggil Lembaga Disiplin Bersatu, isu akuan berkanun. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wanjan mengesahkan terdapat usaha untuk mengumpul SD daripada ketua-ketua bahagian parti yang dikatakan mahu mendesak perubahan kepimpinan menjelang mesyuarat agung tahunan Bersatu pada 9 September. Bagaimanapun dia mendakwa naratif itu diputar-belit oleh pihak tertentu untuk mencemarkan niat sebenar di sebaliknya. Bahagian tentang pengumpulan SD adalah benar, tetapi saya percaya pihak tertentu telah memutar-belitkan cerita tentang niat sebenar dan apa yang ingin dicapai. Biar saya jumpa dengan lembaga disiplin dan jelaskan kenapa mereka terlebih dahulu sebelum mengulas lanjut. Tentang isu mengumpul SD itu memang betul. Memang betul. Ada, kata Wan Saiful. Yang itu saya rasa biar saya pergi lembaga disiplin dulu. Lepas tu baru saya boleh komen. Okey. Hari ini Lembaga Disiplin Bersatu tangguh prosiding memanggil Wan Saiful hari ini. Lembaga Disiplin terpaksa menangguh prosiding memanggil Wan Saiful berhubung isu SD bagi mendesak Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berundur kerana tidak cukup koran berkerutan ketidakhadiran seorang ahli panelnya. Menurut sumber Bersatu, keputusan itu diambil bagi mengelak orang luar membuat penghakiman sendiri lebih awal sebelum keputusan Lembaga Disiplin mendengar hujah Wan Saiful. Penegahan ini susulan penularan isu berkaitan sidang Lembaga Disiplin di
media sosial bagi memelihara kerahsiaan dan maruah parti serta mengelak sebarang prejudgment dari pihak luar. Perkara ini turut diambil kira sebagai sebahagian daripada pertimbangan penangguhan, katanya. Tinjauan Malaysia kini Ibu Jawab Bersatu hari ini mendapati tiada kelibat ahli parlimen Tasik Gelugur serta ahli parlimen lembaga disiplin. Wan Saiful mengatakan memang terdapat ada usaha mengumpul SD, tetapi perkara tersebut diputar belitkan. Ada usaha kumpul SD tetapi naratif diputar belitkan, kata Wan Saiful. Wan Saiful Wanjan mengesahkan terdapat usaha mengumpul SD daripada Ketua Bahagian Menjelang Perhimpunan Agong. Tetapi ahli parlimen berkata, naratif itu diputar belit pihak tertentu untuk mencemangkan niat sebenar. Bahagian tentang pengumpulan adalah benar, tapi saya percaya tiada pihak tertentu telah memutar belitkan cerita tentang niat sebenar dan apa ingin dicapai. Soalannya nak capai apa? Kan? Kalau tak ada apa nak dicapai, kenapa nak kumpul SD? Okay, dia kata nanti saya akan terangkan kepada ahli lembaga disiplin tentang perkara ini. Saya tak akan terangkan secara umum, tapi nanti kita kata. Tuan-tuan, Wan Saiful Wanjan dikatakan, ini talk of the town lah, wallahualam betul atau tidak. Wan Saiful Wanjan dikatakan adalah antara salah seorang ahli parlimen Bersatu yang berkira-kira nak crossover. Kita tahu ada 6 ahli parlimen Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disebut wallahualam betul atau tidak, Wan Saiful Wanjan adalah salah satu nama sebelum ini. Tapi kemudian tidak jadi kerana tak tahu something happen, menyebabkan beliau tidak menyatakan sokongan tersebut. Jadi di situ saya terfikir, adakah memang daripada awal Wan Saiful Wanjan sudah tidak ada harapan, tidak ada pengharapan lagi terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin? Sebab kita jelas, tuan-tuan, daripada dia jadi Perdana Menteri dahulu, kita sendiri sebagai rakyat, sebagai orang luar, sebagai pembangkang dan juga sebagai pemerhati politik, kita tak nampak kredibiliti dan kepimpinan Muhyiddin Yassin. Dia nak menghadapi live, tuan-tuan, dia kena tanya, ni live ke? Ni live ke ni? Rupanya bukan live. Rupanya live. Dia kata kenapa live? Dia nak menghadapi live, dia kena baca PDF, tuan-tuan. Dan itu pun recorded, bukan live. Bukan di hadapan wartawan. Dia tak ada kredibiliti, dia tak ada kekuatan. Dia jadi Perdana Menteri atas ihsan kerajaan tumbang. Tak lama lepas tu dia sendiri ditumbangkan oleh orang yang dia gabung untuk bawa masuk. Saya sebut, pengkhianat akan dikhianati. Pengkhianat akan dikhianati. Ini mantra saya daripada dahulu. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Orang yang mengkhianati amanah, Allah laknat dia dunia dan akhirat, tuan-tuan. Orang yang mengkhianati amanah, Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Tak payah tunggu akhirat. Kat dunia kita nampak kebobrokan, kerosakan, penindasan, pengkhianatan sesama sendiri. Tak habis lagi dia jadi Perdana Menteri, jatuh. Dia khianat oleh UMNO, tuan-tuan. Dia lantik Ismail Sabri, khianat lagi, jatuh lagi kerajaan. Kalah dia. Masuk sekarang ni, pas pula nak khianat dia. Dalam pemilihan Bersatu, ahli Bersatu sendiri nak khianat dia. Buat 120 SD. Nak khianat dia lagi. Tak sampai akhirat, dekat dunia, pengkhianatan demi pengkhianatan demi pengkhianatan itu berlaku. You see? Tuan-tuan, biar kita susah, biar kita ni tak senang, tak kaya, tak ada kuasa, kerana kita ditindas daripada kita berada di atas, dapat kuasa, dapat wang, atas hasil pengkhianatan kita. Saya selalu kata, ya memang masa kita kalah dahulu, kita ditumbangkan, kita dimalukan, kita jadi pembangkang, kita dipijak-pijak, diinjak-injak, dihina-hina. Dikatakan kita ini adalah orang yang parti yang tak guna, kita telah kalah 22 bulan, tak mampu memerintah, dan sebagainya, macam-macam kita dikatakan pada waktu itu. Saya kata, sabar tuan-tuan. Thank you Gilbert. Sabar. Sabar. Pengkhianat akan dikhianati. Tuan-tuan ingat tak? Siapa ingat ucapan saya tahun 2021 dahulu, tuan-tuan? Ingat?
Siapa kata ingat, tolong tulis komen kat bawah. Ingat. Pengkhianat akan dikhianati. Biar PAS dan Bersatu itu hancur puas hatiku. Relax. Kadang-kadang dia tak perlu hancur. Doa arwah Fadil Noor dahulu kan. Dia kata, dia berdoa, ya Allah Tuhanku, semoga kerosakan dipanjangkan umur Mahathir. Dipanjangkan umur Mahathir supaya dia dapat tengok kerosakan disebabkan oleh tangan dia sendiri. Allah makbulkan doa. Allah irham Ustaz Fadil. Kita tengok PAS sekarang ini. Tak mengaku terpaling suci. Duit UMNO dia sebat, duit Bersatu dia sebat. Ingat, Hamdan kata ingat, Ashikin kata ingat, Muhammad Izrun kata ingat. Betul Is ingat, Evans ingat, Fai kata ingat, yes. Halim pun kata ingat, yes. Tuan-tuan, siapa yang follow live saya lama ni, Hasan pun kata ingat, yes. Sebab itu tuan-tuan, saya mesej dia kat sini. Saya tak boleh bertanding, saya tak ada jawatan, saya ahli biasa, saya lepas jawatan saya. Sebab kita kena faham jawatan itu hanya alat. Untuk objektif utama kita apa tuan-tuan? Objektif utama kita apa? The real reform. Reformasi yang sebenar. Mungkin saya sempat melihat, mungkin saya tak sempat melihat. Kita serahkan pada Allah SWT. Di end of the day, apa sahaja yang kita buat, itu adalah usaha dan amalan baik kita. Tuan-tuan share pun. Katalah tuan-tuan share, tuan-tuan like, tuan-tuan thumbs, tuan-tuan love. Mungkin ada orang lain tengok. Sebabkan tuan-tuan love tu, kawan-kawan tu, siapa yang kawan aku ni love ni? Yang macam tap-tap ni. Aku nak pergi tengok lah. Oh, siapa Mamat ni? Alamak, banggang lah Mamat ni punya cakap. Tapi lama-lama, betul lah apa dia cakap. Kita tak tahu. We never know. We never know. Itulah dia tuan-tuan. Okay? Siapa yang khianat Rafizi pun akan ada balasannya nanti. Sabar. Ashraf Jordan, sabar. Sebab itu sabar ni, sabar tu sendiri, sabar, it's the only, adalah satu-satunya, dia bukan weapon tau, tapi it's a shield untuk orang beriman. Sebab orang beriman dia akan diuji. Apakah kamu mengira kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Dalam Quran sebut kan, adakah kamu mengira kamu sudah beriman sedangkan kamu belum diuji? So dalam ujian itu, shield kepada orang beriman yang diuji itu, sabar. Okay tuan-tuan, insyaAllah. Hari Sabtu ini ada program kuliah Ustaz Wanji, kuliah Ustaz Wanji dekat Dawah Academy International. Okay. Dawah Dawah Academy International, tadabbur surah Al-Hujurat. So, saya plan insyaAllah mungkin kalau ada kelapangan, saya nak pergilah. So, mana tahu kalau tuan-tuan ada kelapangan nak pergi, jom. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya lah. Terima kasih kerana menonton saya. 3,000, 4,000 orang yang menonton malam ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Share, like, subscribe. Kalau takut mengambil risiko, usah bicara soal perjuangan. Yang penting, lawan, tetap lawan.